Kita orang sebenarnya kat sini dah lama dah. Terima kasih korang dah datang lawan kita orang. Macam rasa diselamatkan. Kita orang hari tu datang 26 Oktober. Oktober boleh lagi, tak apa. Itu dia guys. Kita dah nak gerak dah untuk snorkeling. Untuk ke snorkeling point. Hai. Okay, readykan kamera. Readykan kamera. Baca doa dulu. Banyak ni. Saya tak makannya. Jangan risaulah memang tak tenggelam. Cuma life jacket ni nanti kita kemaskan untuk ada yang tak di nanti kita kemaskan betul-betul. So jangan sekali bertanggal setiap berapa. Tu dia kapten kita. Tu dia kapten kita, dia dah brief dah. Okey, dia dah brief apa yang patut kita lakukan dan apa yang kita tak patut lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies trip tu. Ya, ladies trip. Subhanallah. Kita dah sampai ke checkpoint pertama kita. Abang kapten tu cakap kat sini ada coral, ada ikan. Coral, ikan-ikan lah. Nanti turtle point apa semua kita akan pergi kan bang? Nanti turtle point apa semua kita akan pergi kan? Oh, turtle point kita akan pergi lepas makan. So, inilah checkpoint pertama. Teluk Genting. Teluk Genting. Nampak tak? Mana Teluk Genting. Tak nampak lah. Itu dia bot-bot lain. Ya, cepat nama ya, Nora. Manul, kenapa tak terang aku ni? Kenapa tak nampak Teluk Genting? Okay, ni dia teluk apa ni? Teluk Genting. Teluk Genting. Okay, ni kita kat Teluk Genting. Okay. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak snorkeling. Nak terjun dalam air. Okay, let's go. Kat sini mostly you guys boleh tengok coral. Sebab coral dia colourful lah. Ikan-ikan. Ayah boleh pergi sampai situ kan? Boleh, tapi sana jauh sangat lah. Kita nampak je dekat. Tapi bila kita pergi Abdullah nak kat ni. Okey, bang, boleh tak bagi tahu kita akan pergi mana lepas ni? Ni point pertama. Okey, ni point pertama. Lepas ni kita akan pergi Batu Malang. Sama juga macam ni. Yang third tu baru kita pergi pantai. Okey, lepas pantai kita pergi makan kat Salang. Okey, lepas makan kita pergi lagi dua tempat. Satu tempat tu kita pergi kat Turtle Point. Tapi Turtle Point tu memang ada, cuma you guys kena berenang lah. Dia tak timbul, dia tak makan. You guys kena berenang, tengok kat bawah. Biasaannya dia ada kat bawah ni. Shark Point? Shark Point kita tak pergi. Kenapa? Sebab kita akan pergi dekat Monkey Bay. Sebab Shark Point ni dekat mana-mana dia ada shark sebenarnya. Okey. Cuma dekat mana-mana dia ada shark. Cuma shark ni bila kita nak tengok ni dia lari sebenarnya. Dia lari. Dia tak. So kalau nasib tak? Dia nasib. Tapi ada saya tengok dekat TikTok
shark tu dia datang kat dasar macam tu. Itu kita pergi kat tempat third ni. Oh. Dekat third ni, dekat pantai tu. Kalau dia ada, memang ada je kat situ. Kalau dia tak ada, mungkin sebab cuaca, air, banyak faktor lah. Sebab bukan diorang macam bukan abang akan umpan ke? Bukan lah. Tak bagi makan. Okay, jom cepat. Faham. Tak jadi kalau kau pengen rumah kita ada. Oh, pretty kan. Pretty ke kali. Manur jadi pretty ke apa lagi. Ni Farhana, giliran Farhana pula. Mana Farhana? Tolong dekat sikit. Farhana. Mariam, Nabila tangan. Nabila tangan. Tapi dekat sikit. Farhana jangan pegang tau. Farhana jangan pegang. यार मुझे डर लग रहा है. बस जंप मार देना. Saya lompat pun nak masuk ni. Cepatlah. Tu dia Farhana pun dah ni. Kena kaki. Fahana. Manur इसको बचाना, ये गिर गया तो नहीं मिलेगा वापस. तुम ना अभी पहनो, ना पहनो, ना अभी ना पहनो, गले में डाल दो. बस आंखें बंद करके जाना. Okey, sekarang giliran Mahnur. Mahnur इधर देखो, 1, 2, 3, छोड़ो हाथ. Yes, Mahnur pun dah masuk dalam air. Hai Avin. Okey. Lepas ni giliran siapa? Okey, Mahnur. Menikah. Sekarang giliran Nabila pula. Hai Nabila. Jangan pegang tu Nabila. Wah, smooth je. Nabila lah paling smooth. Okey, tu dia. Sekarang giliran Di pula. Boleh. Kita dah sampai dekat second point, dekat Batu Balang. Kita dah ada dekat Batu Balang second point. So kita masuk air ke? Cantiknya. Ada butterfly kat sini. Tadi apa benda? butterfly. Oh, butterfly. Ni nampak dalam ni air ni. Boleh pergi kat batu tu ke? Kita berada di Batu Balang. Batu Balang. Nampak tak Batu Balang? Bukan Balang lah, Batu Malang. M-A-L-A-N-G. Batu Malang. Apa dia macam mana? Oh, okey okey. Itu dia, kita akan singgah dekat Batu Malang ni. Kenapa batu ni nama Malang bang? Apa dia? Sejarah dia bang tu tak tahu. Sejarah dia, abang tu cakap sejarah Batu Malang ni abang tak tahu. Okey. Abang tak tahu sejarah dia ke? Macam mana jadi kapten ni? Sejarah dia banyak. Macam mana jadi kapten ni? Dia mitos lah, mitos. Mitos. Budak-budak tengah bergambar. Tapi okey lah sebab kau punya ni nanti kelekat. Betul tak?
Tapi lawa. Gambar. Lawa ada bila? Gambar. Okay, semua dah bergambar ke belum? Dah bergambar? Kau tak nak bergambar ke Nabila? Tak, saya tak perlu bergambar. Saya natural beauty. Tak natural beauty, aku tak suka make up pun. Dah bergambar ke belum? Tengok, tengok. Nah, ni cantik. Tapi video यार abang को पार्टी करने दो यार प्लीज यार प्लीज Oh, wow. tapi kalau saya buat Sementara हम लोग नहा रहे हैं, आप लोग वीडियो बना लेना. Bodoh. मानो दो हाथ से पकड़ इसमें क्या है Bang, ni boleh tunjuk The fuck. Susah nak jumpa syak ni sebenarnya. Kalau you Tak. senang jumpa, kita yang makan orang tu. ya Sebab tu sini syak dekat kita. Nak jumpa dia lari. Oh, tak ada. Kalau syak tu yang datang, tu syak yang makan tapi orang pernah lah. pernah Tapi datang kalau ada baby shark, mesti ada shark. Mak bapak saya. Walaupun mak bapak dia, tapi ni reef shark. Dia coral shark dia. macam mana baby shark datang kalau tak ada Maya Okay, ni dia. Sekarang kita kat third location. apa Okay. nama point ni bang Pasir Panjang. Okay, ni kita kat Pasir Panjang. Sekarang kita akan chill-chill kat sini. Wow, cantiknya. Itu dia guys. Sekarang kita berada di Tulai. Third point kita. Itu dia Tulai. Pasir putih tau. Ada yang panggil pasir putih. Ada yang panggil pasir panjang. Cantik. Jernih air. Color air. Allah. Masya Allah. Tengok rambut-rambut yang terbang ni. Tu rambut Avin pun terbang. Masya Allah. View guys. View mahal ni view ni. Masya Allah. Berbaloi. Kan berbaloi so kalau siapa nak apa? rasa beti tiba-tiba hari ni rasa beti tiba-tiba Tiba-tiba rasa adik. tengok Masya Allah. Rasa adik. kasut ke tak ya tak yalah boleh je pakai sebab batu dia sakit kakak saya kasihan nak kena lompat ke apa ni saya lompat sejak turun elok lah Overage ni, overage. Dia cakap underage. over Kita underage bukan overage. Sweet 16. Yelah tu. Sweet 60 ke 16? 16. Yang ni ni 16 pun belum lagi muda tau yeah, okay, baby lah baby. betul Tu diorang nak bergambar. So tukar-tukar baju. Masya Allah. Check the point guys. Check the pure view. Mana dia pergi mandi? Okay. So ni tengah parking boat. Masya Allah. Sekejap, Nuriman maybe Farana. Tak ada makeup artist ke? Saya lah makeup artist kan. Makeup artist makeup sendiri-sendiri. यहाँ पे मिल जाता होता है तो क्या मजा आता है मगर उन्होंने बोला कि यहाँ पे मिल नहीं होता है जैसे पानी में साफ Itu dia guys, ada baby shark. Nampak tak baby shark?
Tu dia Nur Iman tengah berdiri dekat dalam air ni. So dalam air ni ada baby shark. Tak tahulah you all boleh nampak ke tak. Nah, budak-budak pun dah menjerit baby shark, baby shark. Masya Allah. Begitu. Tu dia guys, kita dah sampai ke checkpoint yang ketiga kan? Keempat. Oh sorry, yang keempat. Apa nama tempat ni? Selamat datang ke Kampung Salang, Pulau Tioman, Pahang. Wow, Masya Allah. Okay, kita akan lunch dekat sini. Kita akan singgah untuk lunch dekat sini. Ni point untuk kita lunch. Oh, ada orang tengah snorkeling lah situ. Sambil kita lunch, kita boleh snorkeling dekat sini. Tu Nurul Iman, dia ada kawan. Nurul Iman ada bawa kawan sekali. Tu dia jellyfish. Tapi dia dah matilah, dah tak bernyawa. Dia cakap ikan makan ni, so nanti kita boleh bagi ikan. Nanti boleh bagi ikan makan. Ataupun bagi turtle. Turtle pun boleh datang dekat kita. Makanan turtle. Abang cakap makanan turtle dan ikan. Oh iya ke? InsyaAllah air dia. So jadi makan turtle kau makan. Jadi guys, kita dah selesai makan-makan dekat Salang ni, kat Kampung Salang. So insyaAllah kita akan ke point yang seterusnya, point yang ke-5 tak silap B. Kita akan ke Turtle Point. Lepas tu point yang ke-6 tak tahu point ke mana, kita akan ke mana. Point yang ke-5 ni Turtle Point. Turtle Point dengan mungkin Shark Point ada sebelah dia kot. Sebelah-sebelah je. So insyaAllah kita jumpa you all kat sana. Yang ni dah ready. Budak-budak ni dah boat. Tahu boleh nampak ke tak. Diorang ni dah settle makan, dah settle bergambar. So kita akan ke boat. Tu dia boat kita. Ada turtle ke tak je? Tengoklah dalam lah. Mesti passion ni. Saya nak masuk sekarang. Saya nak lompat sekarang juga. Lompat sekarang ya? Kali ni aku nak pakai kasut dulu. Pakai jaket dulu. Sebab boleh. Sekejap saya nak basuh juga. Ada fish nama? Mana? Yaar, पहन लो नूरुल ईमान, अंदर जाके धुल जाएगा. Mana ni tak selesa. अंदर जाके वैसे भी धुल जाना है. Nampak atas. So kita dah sampai dekat Turtle Point ni. Ke jadi risau tu. Kita dah sampai kat Turtle Point. Kau ni. Baru dia nak gembira nampak turtle kan. Aku baru mission untuk cari turtle. Jangan risau, mission. Siapa yang jumpa Ramai juga pokok turtle, seorang je. Siapa yang jumpa turtle, dia belanja makan free. Tiba-tiba semua orang tak cari turtle. Kalau dia cakap siapa cari turtle. Yang belanja aku, ni yang kita cari semuanya. Semuanya. Okey, betul channel aku belanja kau. Semua tanya I lah. Ni kalau sampai ni aku mati. Yes, ke picture ni mana ni? Cepatlah masuk. Tu dia. Ada yang dah masuk dalam air. Ada yang masih kat sini. Korang lepak kat sini ke apa? Pergi pun. Ya, jual asalan saudara sini. Okey, ni mama tengah naik. Ni mama tengah naik. Dapat turtle tak mama? Mana dia ni bukan tempat turtle pun. So ini Tempat apa tau? Tempat yang tak boleh nampak dasar. betul. Turtle dia biasanya ada kat tempat yang dalam.
Ni yang boleh nampak dasar. Mana ada turtle kat sini. Betul. Bismillah. Ya Allah. Seramnya ni belum Nurul Iman. Penatlah guys. Oh, turtle. Kita dah dapat turtle dah. Ada turtle. Saya dia kahwin. Turtle, ada turtle ni. Ni landak laut. Saya dia kahwin. Masuk. Kahwin kita berdua nampak penyu kan? Nampak? Kita orang diam je. Kita orang diam je. Apa nak buat utara tu je? Dia lari. Mana dia orang dah putus satu laut ni. Tak jumpa. Tak, sebab kita orang nak save duit kau sebenarnya. Ya, kita nak save duit kau. Kita kan orang baik. Kalau baru je bagi saya. Aku boleh. Masih lah. Okay. Tu, ambil tu. Ni aku punya. Mana ada ni aku baru pakai baru buka. Oh, ni aku punya. Ni dia. Ini yang kalau baru buka, itu kalau dalamnya. Kenapa nanti kena bagi dia? Habis boleh bawa balik. Bangla saya punya. तुम लोगों को टाइटल मिला है या काविन की टट्टी मिली है जो सुबह निकलनी थी। Kita orang jumpa turtle kan, kita orang jumpa merah je, kita jumpa turtle lah. टट्टल टट्टी या काविन tak jumpa dia. Mana apa kerana? Tak apa, mana kerana apa kerana dia? Mana kita kerana? Kita sebelah ni. Kita orang sebenarnya kat sini dah lama dah. Terima kasih korang dah datang selamat kita orang. Masyarakat ini selamatkan. Kita orang. तुम लोग कौन सी कंट्री से आए हो? Kita orang yang buat shark hunting. Shark makan kita, lepas tu kita orang tak kat sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sakit kita orang dah lama kat sini. Saya interview sikit. Kita orang sebenarnya orang shark hunting. Kita orang hari tu datang 26 Oktober. Oktober boleh lagi, tak apa. Lepas tu kita orang tersesat kat sini. Macam nampak sangat. Terima kasih kepada Abang Ashraf, Kapten Ashraf yang telah diselamatkan kita orang. Awak kita slow awak. Guys, cepat. Taklah kita orang start daripada 27 Oktober. Satu bulan. Oktober yang belum datang lagi dia dah ada kat sini. Oktober tahun bila sebenarnya? Kita orang sebenarnya daripada future. Oh, daripada future. Cepat. जैसे हम मतलब जिंदगी दोबारा हमारी हुई है। ये गॉगल वगैरह उसमें डाल दो। यार चेक कर Ni dia dah berdarah dah. Kita orang dah lama macam ni juga. Ini asal kami berdarah. Tak, itu sebenarnya baju botol je. Ni nampak video Macam mana sekarang ni? Sekarang ni kita orang just mau ucapkan terima kasih kepada Kapten Ashraf untuk menyelamatkan kita orang. Mana Kapten Ashraf je tengok. Kapten Ashraf. Tak apa. BM saya tak bagus lagi. Tapi lepas ni saya akan baguskan BM saya. Awak daripada negara mana sebenarnya? Bahasa Melayu tak betul. Saya daripada Myanmar. Berharian. Saya nak. Sebenarnya kita orang datang ke adventure untuk cari Zainab. Tapi tak jumpa. Mission mencari Zainab. Tengok. Saya dah ada kesan Google nanti. Ni Google. nampak. Google ke Google? Ni nampak saya kat sini lama dah. Mission mencari Zainab.
Umar, macam mana mission mencari Zainab kau? Dia macam Zainab tidak menjumpai. Macam hampir jumpa. Tapi adalah lupa sikit. Tapi guys, benda paling best. The best kita nampak fish. Kita nampak shark. Dia macam kita orang datang mission cari Zainab pun, kita orang boleh dapat keluarga Zainab kat sini. Banyak-banyak. Kau tak mengaku. Interview please. Keluarga Zainab ke ni? Ni keluarga Zainab ke ni? Okay, kita dah tinggalkan poin yang ke-6 kita. Masya Allah, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Sudah guys, kita dah selesai snorkeling. So kita dah balik ke kampung ABC, tempat hotel kita. Seronok ke tak? Seronok muka pun gelap. Okay. Okay, mana? Sini. Sini. Okay, Kia. How's your experience? Amazing. The best part was the beautiful pantai. Yeah. And the shark. Shark point. Yeah. Awak? Enjoyed a lot. Saya memang dah tak ada. Tanya saya. Speechless. Tanya saya. Speechless, Because I'm like speechless. I came from a very Speechless ya. Apa lagi? Nah, betul kan? Tanya saya. Because I came from a very terrible experience. Because I was like, I survived. I know that I survived. Ni kita dah jumpa dah cucu Zainab. Zainab jumpa ke tak? Zainab tak jumpa, cucu dah jumpa. Cucu dah jumpa. Zainab Alhamdulillah. 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 Kita dah jumpa cucu Zainab. Sudah pandai main tak? Alhamdulillah. Amanda sebut cucu lain ni. Awak macam mana? Cucu Zainab yang Silong? Tanyalah best experience apa the whole Okay, time. the whole Journey, best experience apa? Ha. Best experience saya naik boat. Time dah habis, lepas tu saya naik boat. Naik bot tak turun bot. Betul. Kamu betul sangat. Naik bot tak turun bot? Naik bot tak turun bot. Apa ni? Apa ni kau bayar mahal lepas tu tak turun? Kenapa tak turun? Sebab air ni terlebih sejuk membuatkan saya takut. Bukan, dia takut. Sebab dia takut bila dia terjun dia tenggelam terus. Duduk dalam bot. Itulah kau selesa. Sebab takut bila terjun tenggelam terus lah. Sebab dah lah time saya nak turun tadi sebelah tu je exhaust. Saya dah lah banyak tengok movie shark. Tahu tak? Saya takut. Habis tu exhaust apa ni? Tak ada kena mengena. Itu bukan exhaust. Itu exhaust lah tajam-tajam tu. Saya pernah tengok movie shark yang ada satu perempuan tu hancur masuk situ. Kesianlah saya nak kahwin lagi. Alasan saya je. tak boleh fikir jauh. Saya kena fikir dekat. Everything Allah show you hints. So you just need to take that hint. Saya just take that hint because first exhaust tu belah situ. Lepas tu tiba-tiba exhaust tu macam ni. Itu final destination. Dia ingat final destination. Yang satu dia dah nampak dah ada exhaust. Exhaust tu dia macam ni tapi time dia macam ni tu Allah dah cakap Fana jangan turun. Saya macam okey saya takkan turun. Tahu saya mau kahwin lagi apa semua, saya tak boleh turun. Dah kahwin. Mau kahwin lagi. Function you know, I didn't do the Nak kahwin function berapa yet. kali Farana? Saya kalau boleh kahwin 10 kali pun boleh. Cuma dapat barang baru lah. Cuma laki lama saja. Laki lama barang baru. Ya. Okey lah. Tu dia, taksi kita dah sampai. Okey, bagi kad dulu aku tolak dulu. Tak ada. Cik kat siapa? Okey, lepas ni saya. Lepas ni pergi. Lepas ni aku. Tu dia. Awin dah lari dulu untuk dapatkan taksi. Ni passenger kita yang kedua. Ni passenger kita yang kedua. Lari-lari terus sampai kat hotel bukannya. Tu dia. Abang taksi kita dah sampai. Aku rasa sama je. Dia akan pusing ke depan ni. Kau kena cakap Awin. Saya dulu. Kau kena cakap. Dia kena pergi sana pusing. Kata dia kena patah balik.
Ha, tengok tu pandai dia. Ha, tengok. Ya Allah, dia akan datang sini juga. Dia akan datang sini kakak Afian ni. Tak adalah, aku tahu. Aku dah cakap apa sorry ya. Ya guys, kita dah siap-siap, kita dah tukar baju apa semua lepas mandi laut. So kita keluar jap lepak-lepak dekat tepi pantai. Hello, seronok ke lepak sini? Ya, masya-Allah, tenang. Tenang ya. Tenang dan gelap. Tenang dan gelap. Kita keluar untuk dinner. Kita keluar untuk dinner. Kawan. Lepas makan-makan ni insya-Allah kita akan balik bilik ataupun lepak kat mana-mana. Lepas tu kita tengok apa program seterusnya. Dah burn, sunburn dah. Ya Allah. Harap-harap bolehlah hilang sunburn ni. बस हाँ Abang बोल देना आमांग माफिया आप डालो तो सही सू। चलो अब मैं सबको ले रही हूँ। मानो एक्टिंग शुरू करो। नरमन आप आंखें नीचे करें। आप प्लीज थोड़ा सा एक्टिंग कम कर दें। मेरी रोटी मुक गई है, हले दूसरी प्लेट शुरू करांगी। Today guys, budak-budak ni tak mengantuk. Hello. आपकी यहाँ पे थी या यहाँ पे थी? Kita main ludo. आपकी यहाँ पे थी या यहाँ पे थी? Udah थी. नहीं, tengah-tengah में थी. इधर? नहीं, tengah-tengah. इधर? जी. दीमा। Ni siapa muka-muka tak mengantuk main ludo malam-malam. अगर Oh, depan ni nak tengok movie ya. मैंने इसका मुंह तो Good. किसका तो? Ya guys, bye-bye Pulau Tioman. Bye-bye. Okay, last kita dah gerak dah daripada Pulau Tioman ni. Kita akan gerak ke KL insya-Allah. So, sebelum kita akhiri video ni, jangan lupa selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala